Hidup itu adalah pilihan. Kita yang kena pilih. Okey, katakan ini adalah keluarga anda. Mak, ayah, anak sulung, anak nombor 2, anak nombor 3, anak nombor 4. Telur adalah makanan harian setiap orang. Katakanlah sebulan anda makan 1 papan telur. Kalau anda makan untuk sebulan, maknanya satu orang ni boleh makan cuma 5 biji telur je. Sebab satu papan ada 30 biji. Jadi dalam sebulan, seorang cuma makan 5 biji saja. Jadi anda nak pilih makan telur 5 biji ke ataupun makan yang unlimited. Tapi kita nak makan unlimited ni yang tanpa kita perlu tengok dekat poket ada berapa. Masalah dia, gaji kita cuma pada satu sumber. Macam mana kita nak pastikan setiap anak ni dan termasuk isteri kita dapat makan bukan sekadar telur, lebih daripada itu. Itu adalah pilihan, bukan takdir. Kita yang kena tentukan sama ada nak makan telur ataupun nak makan benda lain dalam keluarga kita. Jadi apa tugas kita adalah kena pastikan anda tak bergantung pada satu sumber income. Kalau kita bergantung pada satu sumber income, bila kita tak ada makanan, tak cukup pendapatan, itu yang menyebabkan kita cari makanan asas, iaitu telur. Sebab telur memang makanan yang paling murah. Jadi saya nak kongsi pada anda macam mana kita nak tambah sumber yang kedua, ketiga, keempat dan kelima supaya kita boleh dapatkan income selain daripada sumber yang pertama ni. Cara dia adalah kita kena belajar dan explore jual dekat platform luar negara, iaitu masuk dekat platform eBay. Bermula dengan satu dulu account, iaitu sekarang ni satu income gaji kita. So kita nak dapatkan gaji yang kedua, ini adalah account eBay yang pertama. Kita usahakan bangunkan dulu satu account. Untuk apa? Untuk kita lepaskan dulu komitmen bulanan makanan kita. Jadi daripada income yang kedua ni, bila dah makin selesa, kita dah dapat ekstra RM1,000, RM2,000 dan dia dah stabil 6 bulan, 12 bulan tanpa kita perlu ubah bagi pendapatan berterusan, kita buka akaun yang kedua. Untuk apa? Untuk kita selesaikan pula masalah bayar rumah dan utility bill. Dan bila dah selesai, kita tambah pula income yang ketiga. Untuk apa? Untuk kita bayar pula yuran anak-anak kita kat sekolah. Dan kita bergantung pula buka lagi kedai yang keempat, akaun eBay yang keempat, untuk kita selesaikan pula tabung kecemasan dan seterusnya. Semua ni kita boleh buat secara online. Gunakan platform eBay, buka banyak kedai, ibarat dia banyak cawangan, dan income kita sekarang ni bukan bergantung pada satu income. Kita akan ada income kedua, ketiga, keempat dan kelima. Kita tak akan makan telur hari-hari. Kita akan ada banyak income. Kita tak akan kisah dengan berapa gaji bulanan kita. Jadi macam mana nak buat benda ni? Anda mesti kena tahu macam mana nak buka akaun eBay, buka akaun bank sana, cari produk apa yang nak masukkan dalam kedai-kedai eBay kita, dan cara macam mana kita nak proses order untuk hantar ke pelanggan daripada luar negara. Jadi jom saya nak ajak pada anda masuk program Export Overseas Academy, satu-satunya program bawah UTHM. Saya sendiri Dr. Zul Arifin yang akan mengajar pada anda dengan cara yang mudah untuk anda faham, balik boleh terus praktis. Sebab apa? Dekat platform eBay dia tak suruh kita menjual, kita cuma kena tahu macam mana nak dapatkan barang yang sepatutnya dimasukkan dalam akaun. Jadi jom join program Export Overseas Academy, daftar sekarang, jumpa anda di kelas untuk kita selesaikan beli telur hari-hari unlimited. Daftar sekarang, duduk Malaysia tak apa, janji gaji USD.